Good morning. Siapa kata puasa-puasa tak boleh main golf? Apa pula tak boleh? Kau main je lah waktu pagi. Kalau kau main waktu pagi, Allahu Akbar. Kalau kau main waktu pagi, ni girlfriend. Okay, girlfriend elok gitu. Okay, dan diam. Kalau kau main waktu pagi, lepas sahur kau siap-siap, terus gerak golf. Mana ada panas ni pagi-pagi. Terus gerak golf. Lepas tu kau janganlah main sampai 4-5 jam. Kau main 2-3 jam, 9 lubang ke. Kalau darat main 18 lubang. Lepas tu balik daripada golf, balik rumah tidur. Bangun-bangun buka. Itu kalau kau main pagi. Tapi seeloknya main petang. Lepas sahur kau buatlah hal kau. Pukul 1, pukul 2 kau main. Pukul 2 kau main, habis dalam pukul 5, just nice. Terus gerak bazar, balik buka. Apa pula tak boleh? Kita buat dia. So hari ni baby aku kat sebelah. Okay. Selamat berpuasa. Happy golfing. Tapi ni panas sangat weh. Oi, tak larat. Oi, tarik. Dah tak nak main dah. Nak air kelapa, air oren, temikan lychee, air soya balang. Sedap.